Since we've been back in Malaysia, I've realised how strong the British values here are. Malaysian people, I would say, quite safely, are almost as British as we are. I mean, I could probably tell you 5 different facts now that probably make the Malaysian people more British than the British are, essentially. Nakah kita berhenti seketika dan bertanya kepada diri sendiri, sejak bila sebenarnya bahasa Inggeris menjadi bahasa yang begitu dekat dengan rakyat Malaysia? Bukan sekadar subjek di sekolah, bukan sekadar bahasa kedua, tetapi satu bahasa yang digunakan secara semula jadi dalam kehidupan harian, dalam pekerjaan, dalam teknologi, dan dalam hubungan dengan dunia luar. Fenomena ini bukan sesuatu yang berlaku dalam masa singkat. Ia adalah hasil perjalanan sejarah yang panjang, perlahan dan penuh lapisan makna. Apa yang menarik, bahasa Inggeris di Malaysia tidak pernah memadamkan identiti tempatan. Sebaliknya, ia berkembang seiring dengan bahasa Melayu, budaya tempatan dan jati diri masyarakat berbilang kaum. Pada satu masa dahulu, bahasa Inggeris hanya difahami oleh kelompok kecil tertentu. Ia dilihat sebagai bahasa golongan pentadbiran, golongan terpelajar dan mereka yang berada di bandar besar. Namun hari ini keadaannya jauh berbeza. Kita mendengar bahasa Inggeris digunakan di kedai kopi, di tempat kerja, di universiti, malah bercampur secara santai dalam perbualan harian rakyat biasa. Anak muda menggunakannya tanpa rasa kekok. Mereka belajar bukan kerana dipaksa, tetapi kerana keperluan dan pendedahan. Persoalannya, bagaimana perubahan ini berlaku? Adakah ia semata-mata kerana sejarah penjajahan? Atau ada faktor lain yang lebih besar dan lebih relevan dengan dunia moden? Kenapa bahasa Inggeris tidak ditolak selepas merdeka, tetapi terus kekal dan akhirnya menjadi bahasa pilihan untuk dipelajari? Untuk memahami perkara ini, kita perlu melihat perjalanan bahasa Inggeris di Malaysia bukan sebagai simbol penjajahan, tetapi sebagai alat yang berubah fungsi mengikut zaman. Cerita ini bukan tentang menggantikan bahasa Melayu. Cerita ini adalah tentang bagaimana rakyat Malaysia bijak menyesuaikan diri dengan dunia tanpa mengorbankan siapa diri mereka. Inilah kisah bagaimana bahasa Inggeris perlahan-lahan diterima, diadaptasi dan akhirnya menjadi sebahagian daripada realiti kehidupan moden di Malaysia. So since we've been back in Malaysia, I've realised how strong the British values here are. Malaysian people, I would say, quite safely, are almost as British as we are. I mean, I could probably tell you 5 different facts now that probably make the Malaysian people more British than the British are, essentially. The first one is the English language. It's estimated that over 65% of Malaysians speak English. They're absolutely fantastic English speakers and surely one of the best in the world. I mean, come to England and you'll find out that some people really struggle to speak the British or English language, even some of the locals. The next one is the Premier League. Right, Premier League is a massive thing in Malaysia. Did you know that apparently there's over 10 million fans of the Premier League in Malaysia? The Malaysian population is just over 30 million, making over a third of the population of Premier League supporters. Hey mate, it's mad, isn't it? The royal family. When the Queen died, you know, there was a bit of national mourning and condolences for the British Queen. You know, in Pahang they were flying the flags half-mast and the Petronas Towers turned purple to commemorate the Queen. Talk to anyone English and some English people will turn around and say to you that they didn't really care at all. But here in Malaysia, there were big fans of the Queen, or there were a lot of condolences. Tea. Right, now if you know British people, tea is a massive thing to be. It's kind of being British, essentially. But did you know Malaysia is one of the biggest tea consumers in the world? And in fact, if you ask a British person probably what the national drink is, he'll say a cup of tea. And in Malaysia, you know what it is? They'll probably say teh tarik, making it maybe even more British than we are. The other one, and the final one, is memorials and British architecture. There is a real love for it. If you go to Taiping, if you go to Ipoh, there's always something British. If you go to Kelly's Castle, you know, it's a massive thing. And check out the war memorials here too as well. You know, Malaysian people, you guys, I swear, you have more love for it than we do.
I think you guys are maybe more British than us British are. Perjalanan bahasa Inggeris di Malaysia bermula pada zaman penjajahan British. Ketika bahasa ini diperkenalkan sebagai bahasa pentadbiran, pendidikan dan perdagangan. Pada waktu itu, bahasa Inggeris bukanlah pilihan, tetapi satu keperluan bagi mereka yang ingin bekerja dengan pihak kolonial atau mendapat pendidikan formal di sekolah-sekolah tertentu. Akses kepada bahasa Inggeris sangat terhad dan tertumpu di kawasan bandar. Ia mewujudkan jurang antara masyarakat di mana bahasa ini dilihat sebagai lambang status dan peluang. Namun selepas kemerdekaan, lanskap bahasa di Malaysia berubah. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi teras identiti negara. Pada masa yang sama, bahasa Inggeris tidak disingkirkan. Ia kekal sebagai bahasa kedua yang penting, khususnya dalam bidang undang-undang, sains, teknologi dan hubungan antarabangsa. Keputusan ini bukan satu kebetulan, tetapi satu langkah strategik. Malaysia sedar bahawa untuk bergerak ke hadapan sebagai sebuah negara baru, hubungan dengan dunia luar tidak boleh diputuskan. Masuk ke era 1980N dan 1990N, perubahan menjadi semakin ketara. Globalisasi mula membuka pintu ekonomi Malaysia kepada pelabur asing. Kilang syarikat multinasional dan industri teknologi mula berkembang pesat. Bahasa Inggeris menjadi bahasa kerja yang praktikal. Rakyat Malaysia mula melihat sendiri bagaimana penguasaan bahasa ini membuka peluang pekerjaan, kenaikan pangkat dan mobiliti sosial. Pada ketika inilah bahasa Inggeris mula dipelajari bukan kerana sejarah, tetapi kerana masa depan. Memasuki abad ke-21, peranan bahasa Inggeris semakin mengukuh. Internet, teknologi digital, ilmu pengetahuan dan kandungan global hampir keseluruhannya menggunakan bahasa Inggeris. Anak muda Malaysia terdedah kepada bahasa ini melalui filem, muzik, permainan video dan media sosial. Proses pembelajaran berlaku secara semulajadi, tanpa paksaan dan tanpa rasa takut. Bahasa Inggeris tidak lagi dilihat sebagai bahasa asing, tetapi sebagai alat komunikasi yang praktikal. Yang paling unik, rakyat Malaysia tidak belajar bahasa Inggeris dengan meniru sepenuhnya budaya luar. Mereka mencipta gaja sendiri, loghat tempatan, campuran bahasa dan ekspresi unik menjadikan bahasa Inggeris versi Malaysia sesuatu yang hidup dan beridentiti. Inilah bukti bahawa bahasa Inggeris tidak menghapuskan budaya, sebaliknya disesuaikan dengan budaya tempatan. Stash the good is sell the good? No, not sell. Stash actually means keep or store. Simpan. Simpan. Okay. There's two meanings for stash. One is simpan, one is simpanan. For example, I will say, oh, that's my biscuit stash, means I keep biscuits. Or that's my chocolate stash, so that's my simpanan chocolate lah. Or please stash the biscuits away, please keep the biscuits away. That's the meaning. Now, this is a very normal, everyday English word, stash. So after this, now you know, right? After this, inshallah, you will hear them saying this. Maybe before this they say but you don't realize. But after this you start to notice, oh, okay, that's the word. I know it. Stash. Stash or stash? Stash. I just speak Malaysian. Okay, I've made this video before but I'll just make it again. A lot of people have been telling me to just speak Malaysian because I'm Malaysian and it will be easier. The reason I speak English is because I'm trying to reach an international audience. I know a lot of people have been saying like, yo, my English is bad and stuff, stop speaking English because it's bad, I repeat a lot of words. But if I want to reach an audience from all around the world, I still need to speak English, you know. So yeah, that's why I choose to speak English. Hari ini, apabila kita melihat kembali perjalanan bahasa Inggeris di Malaysia, kita akan sedar bahawa ia bukan kisah kehilangan jati diri, tetapi kisah kebijaksanaan sebuah masyarakat. Bahasa Inggeris menjadi bahasa pilihan dipelajari kerana ia menawarkan akses kepada ilmu, peluang dan dunia yang lebih luas. Namun pada masa yang sama, bahasa Melayu kekal sebagai nadi identiti nasional, bahasa perpaduan dan bahasa jiwa rakyat. Kekuatan Malaysia terletak pada keupayaannya mengimbangi kedua-duanya. Rakyat Malaysia tidak melihat bahasa sebagai ancaman, tetapi sebagai jambatan. Jambatan antara budaya, antara bangsa dan antara negara. Inilah sebab mengapa pelancong dan warga asing sering kagum apabila datang ke Malaysia. Mereka melihat sebuah masyarakat yang mampu bertutur dalam pelbagai bahasa, namun masih berakar kuat pada nilai tempatan. Bahasa Inggeris di Malaysia bukan lagi simbol masa lalu. Ia adalah alat masa depan, digunakan untuk berfikir, berkarya, berniaga dan berhubung dengan dunia.
tanpa mengorbankan identiti sendiri. Inilah model yang jarang ditemui di banyak negara lain. Kita tidak menolak bahasa global dan kita juga tidak melepaskan bahasa sendiri. Akhirnya persoalan tentang bila bahasa Inggeris menjadi bahasa pilihan di Malaysia membawa kita kepada satu kesimpulan yang jelas. Ia bukan tentang tarikh atau era tertentu, tetapi tentang keperluan dan kesedaran. Kesedaran bahawa untuk berdiri setaraf dengan dunia, kita perlu menguasai bahasa dunia. Dan untuk kekal sebagai diri sendiri, kita perlu mempertahankan bahasa dan budaya kita. Inilah kisah Malaysia, sebuah negara yang berbilang bahasa, berbilang budaya, tetapi satu jiwa. Dan dalam dunia yang semakin terbuka, keupayaan inilah yang menjadikan Malaysia bukan sekadar relevan, tetapi dihormati.